pilih mendiamkan diri ketika isu rumah tangganya hebat diperkatakan, penyanyi Kaka Azraf menutup mulut kerana enggan mengeruhkan keadaan selain memikirkan tentang keluarga dan anak-anak. Menurut sudah melepasi fasa kritikal, Kaka atau Nur Atika Nur Azraf, 36 tahun, memberitahu hubungan bersama suami iaitu Adam Azrif kini dalam keadaan bahagia. Oleh itu, Kaka berkongsi perkara itu ketika ditemui pada rakaman Melodi Raya 2025 bertempat di Studio 1 Balai Berita Bangsa pada malam Ahad. Mengulas lanjut, Kaka berkata keputusan kembali bersama itu dicapai selepas dia dan Adam mula menyelami hati masing-masing. Menurut Kaka, kejadian tersebut mematangkan mereka berdua sekaligus menjadi pasangan suami isteri yang sabar dan sentiasa berusaha mempertahankan rumah tangga. Dalam pada itu, Kaka berkata lebih selesa untuk tidak berkongsi foto bersama keluarga di media sosial pada ketika ini. Pada Oktober lalu, media melaporkan Kaka dan suami sah bercerai talak 1 dan pengesahan tersebut dibuat secara ekspres di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Bagaimanapun, pasangan itu sudah rujuk kembali sebagai suami isteri ketika dalam tempoh edah selepas bercerai. Malah Adam dalam suatu hantaran pada Januari 2025 memuat naik foto bersama Kaka ketika hadir ke sebuah acara fashion. Untuk rekod, Kaka dan Adam mendirikan rumah tangga pada 14 Disember 2018 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu Aslan 6 tahun dan Aryan 4 tahun dan Atta Adam kini berusia 1 tahun. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Kaka dan Adam hidup bahagia selalu dan terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.